Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah kasih kepada orang yang sentiasa bertaubat dan juga kasih kepada orang yang sentiasa bersuci. Bukan sekali bersuci. Mutatahhirin ni mudawamah, sentiasa dalam keadaan bersuci. Maka bila dia dalam keadaan bersuci, barulah dia layak terima pemberian dan kurnia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah mana-mana ilmu pun, sama ada ilmu tauhid ataupun ilmu fiqh ataupun ilmu tasawuf, semua mesti bincang pasal bersuci. Ilmu tauhid di mana bersucinya? Kita mesti menyucikan Allah daripada segala perkara-perkara yang jelek, perkara-perkara yang kotor. Maha suci ia Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala kekotoran dan kejelekan. Dan maha sempurnanya Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang bersifat ia dengan tiap-tiap sifat kesempurnaan, dan maha suci ia daripada segala kekurangan, kata Tok Tuan Besar dalam syahadat Tokku. Dan daripada barang yang terlintas ia di dalam segala hati, daripada barang yang tiada patut ia baginya. Itu kita tasbih, takdis, tanzih, menyucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini kita kena i'tiqad bahawasanya pada Allah itu tidak ada satu pun yang kotor. Semuanya yang sempurna, semuanya yang baik, semuanya yang mulia. Itu penyucian dalam bab tauhid. Kena menyucikan Allah. Allah maha suci dah. Kita tak menyucikan Allah pun Allah maha suci dah. Cuma kita ni untuk menyucikan diri kita kena i'tiqad kesucian yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mustahil ada pada Allah tu sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang kurang. Allah terlupa ke, Allah tersalah buat ke, Allah zalim ke, itu semua mustahil. Dan mesti disingkirkan daripada hati kita segala perasaan dan i'tiqad ini, barulah sah akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bab fiqh, belajar juga bab suci. Nah, daripada bab airnya, daripada bab istinja'nya, daripada bab menyucikan hadasnya, menyucikan najisnya. Sebab ibadah yang kita nak kerjakan itu mestilah dikerjakan daripada orang yang suci zahirnya. Fiqh belajar penyucian zahir, bersih daripada najis, istinja', angkat hadas, berwuduk dan mandi wajib. Apa nak pakai? Kena pakai air. Tak ada air kena pakai debu untuk tayamum. Kalau tak ada air nak basuh kecil, nak basuh berak, kena pakai istinja', pakai batu dan sebagainya. Itu semua ilmu fiqh yang bab pertama at-taharah. Dalam tasawuf yang paling penting, penyucian hati kita, penyucian batin kita, supaya ibadah yang telah kita sucikan zahir tadi juga diterima oleh Allah bila mana suci batinnya. Bila mana ibadah itu rohnya suci. Sebab ibadah kita, saya sebut selalu dalam kelas kita bahawasanya setiap ibadah yang kita kerjakan ada zahirnya dan ada batin. Macam diri kita lah, kita ada zahir dan ada batin. Kita hari-hari mandi, sikat rambut, gosok gigi, pakai sabun tu, pakai minyak wangi tu, pakai pencuci muka ni untuk orang nampak kita bersih, comel, molek. Tetapi dalaman kita, adakah kita perhatikan? Adakah kita bersihkan? Sebab yang dipandang oleh Allah bukan muka kita, bukan jasad kita. Tempat pandangan makhluk betul pada muka kita. Kalau muka kita ada coreng ke benda ke, ada benda, orang tengok ni ada benda kat muka awak tu, kat gigi ada lekat lah dia tu, ada benda tu, orang tengok selalu. Sebab menjelekkan pada pandangan mereka. Dan mereka tak suka tengok benda-benda yang tak comel ni. Manusia tak suka tengok juga benda tak comel ni. Tapi Allah SWT tidak memandang kepada zahir kita. Kulit putih ke, kulit hitam ke, muka dia sempurna ke, tak sempurna ke, tidak dititik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ditilik oleh Allah, tapi yang ditilik oleh Allah dalam dalaman kita. Jadi hati kita ni, roh kita ni, nafsu kita ni ada muka juga, ada rupa juga. Dia ada rupa macam mana rupa zahir kita. Seperti mana manusia akan menjauhi orang-orang yang tak bersih pada zahirnya, begitu juga manusia, hamba itu akan jauh daripada Allah kalau hatinya kotor. Maka kita kena sentiasa ingat semua bahawasanya kita ni ada zahir dan batin. Ibadah kita pun sama juga. Semayang kita semayang tadi, ada ibadah yang zahirnya, ada batinnya, ada kulitnya, ada isinya. Kadang-kadang orang pergi cari buah, dia nak kulit comel ke isi comel. Nak cari durian ni, musim durian ni, pergi kat kedai durian, saya nak cari kulit duri paling tajam sekali. Duri tajam sedap isi. Dia pilih duri tu pun supaya isinya molek. Ciri-ciri dia tu, isi duri gini, comel isi ni, isi kuning ni. Yang dipentingkan apa? Kat dalam tu. Kalaulah ada satu buah yang luarannya comel sangat tapi dalamannya buruk, adakah orang yang buka tu
Dah kita cekoh durian tu buka, ya Allah, buruk durian ni punya. Luar comel. Hampa tak kita? Hampa kita kecewa, dah lah bayar duit mahal dah. Musang King di 44 5.5 pula beli. Macam-macam nama durian. Beli mahal dah. Buka-buka, ya Allah, isi buruk. Tak nak makan. Jadi luaran comel, buka dalam tak comel. Begitulah ibadah kita. Ada kulitnya, ada isinya. Ada pakaiannya, ada dalamannya, ada zahirnya, ada batinnya. Semayang kita tadi, ada zahir dan ada batin. Yang kita duk jaga bacaan, jaga perbuatan, tak biar betul cukup syarat-syarat sah, cukup rukun, betul lah ke rukun qauli, rukun fi'li, takbiratul ihram, biar betul, itu zahir. Itu cara untuk mengesahkan semayang. Bila betul waktu sempurna, sah semayang, tak payah qada dah. Tapi yang diterima tak terima tu bukan bergantung pada zahir, bergantung pada rohnya. Macam mana roh semayang kita? Rupa semayang kita tu sama tak dengan apa yang kita buat dekat luar ni? Ketika mana kita sujud tadi, adakah hati kita pun sujud kepada Allah? Sebab sujud maksudnya at-tadallul wal khudu', merendahkan diri, menghinakan diri di depan Al-Khaliq, Al-Ma'bud, di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila mana hati kita tersujud kepada Allah, kata para ulama, bila mana hati dah sekali sujud kepada Allah, maka dia tidak akan mampu lagi mengangkat kepalanya kali kedua, disebabkan gerun kepada kehebatan dan haibatullah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita sujud berapa kali sehari? Banyak kali sujud satu hari, tapi hati kita tak pernah sujud. Yang sujud hanyalah kepala zahir sahaja, tetapi batin belum sujud kepada Allah. Kalau batin dah sujud kepada Allah, nescaya akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalam dalam tahiyat akhir kita, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul, beri salam kepada Allah tu, bercakap dengan Allah tu, beri salam kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah, kesejahteraan, at-tahiyyat al-mubarakat yang berkat, as-salawat at-tayyibat yang suci untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap dengan Allah, beri salam kepada Allah. Tapi yang memberi salam hanyalah lidah sahaja. Hati belum terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Hadir tak hati kita ketika kita baca benda tu? Sebab tu ada dua ibadah ni. Semayang kita ni, ada hak mulut bergerak, ada hak hati bercakap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang diterima semayang ni adalah bila mana hati tu bergerak. Mesin tu hidup. Macam kereta kita lah. Nah, kita beli kereta atau beli kereta second hand, body comel lagi. Nak kilap gaya lagi. Side mirror okey, wiper gerak, signal hidup. Tapi start engine tak hidup. Start engine tak hidup. Kereta comel, seat leather orang kata, seat kulit. Nah, tuang dia tukar belaka dah luar. Tapi orang beli kereta nak tengok luar ke nak tengok dalam? Dalam dulu. Nah, maka bila mana kita nak beribadah kepada Allah SWT, mesti menyucikan yang batin juga. Maka ilmu fiqh membicarakan tentang kebersihan zahir. Dan ilmu tasawuf lebih pentingkan. Bukan kata tak sentuh juga. Kita sebut dapat taharah sebelum ni. Sentuh juga maksudnya. Tapi lebih pentingkan, lebih difokuskan kepada kebersihan yang batin, hati kita tu. Supaya sempurnalah ibadah kita dengan dibersihkan zahirnya dan dibersihkan batin. Dua-dua kena ada. Maka segala sembahyang yang telah, segala ibadah yang telah bersih batinnya, maka bersihlah zahirnya. Tetapi segala ibadah yang bersih zahirnya belum tentu bersih batinnya. Ghalibnya begitulah kalau kita dalam makhluk pun. Bila mana Allahumma salli Muhammad, yang perbuatannya tu baik, okey, bila mana hatinya baik, maka akan keluar perbuatan yang baik. Sebab dalaman comel, cakapan dia keluar hak molek, perbuatan keluar hak molek, mata tak tengok benda yang tak molek. Sebab apa? Dalaman ni ada dah iman dan takwa dia. Tapi perbuatan yang molek belum tentu dalamannya baik. Sebab luaran boleh berupa-rupa. Macam buah tadi, ada orang beli susu, dia letak buah comel atas, padahal bawah tu buruk, dia boleh susu. Tapi kalau benda yang memang dah comel kat dalam, tu akan keluar melainkan perbuatan yang baik. Maka sebab itulah paling penting kita ni adalah menitik beratkan tentang kebersihan hati kita. Bersih macam mana? Mesti bersihkan daripada sifat-sifat madhmumah. At-takhalli. Apa takhalli ni? Menyucikan diri, menyucikan hati, menyucikan nafsu kita daripada segala sifat-sifat yang Allah tak redha ada dalam hati kita. Sebab benda tu baru mari tu, sifat tu.
Asal usul kita ni, mari hati kita bersih seperti sehelai kain putih. Tapi bila dah bercampur dengan dunia, dimari sifat-sifat tu. Mari takaburnya, mari riyaknya, mari ujubnya, mari dengkinya, mari dendamnya, mari su'udzon, mari takutkan rezeki yang Allah telah jamin kepada dia, mari risau tentang kehidupan akan datang, mari belaka. Itu semua penyakit-penyakit hati yang akan mengganggu perjalanan dia sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mula-mula step sekali seorang hamba nak berjalan menuju kepada Allah, mestilah membersihkan melalui proses pembersihan. Kalaulah ada satu mesin yang boleh suci hati kita, kita hantar belaka dah, sanggup bayar ribu-ribu. Sebab apa? Nanti di hari kiamat yang diterima oleh Allah hanyalah hati yang salim, qalbun salim saja. Bukan terima ibadah banyak, bukan terima ilmu banyak. Yang diterima adalah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, bukan dengan ibadah yang banyak, bukan dengan sedekah yang banyak, bukan dengan ilmu yang banyak, bukan dengan jawatan yang tinggi, bukan dengan harta yang banyak. Ada ibadah banyak pun belum tentu selamat, ada ilmu yang banyak belum tentu selamat. Tapi yang selamat confirm hati yang sejahtera. Bila hati sejahtera, ibadah tak banyak pun cukup untuk dia. Bila hati sejahtera, ilmu tak banyak cukup untuk dia. Bila hati sejahtera, miskin cukup untuk dia, tak ada masalah. Nah, bagi dia miskin dan kaya sama sahaja. Sampai ke tahap dia tidak ada beza, diberikan depan dia permata dan juga batu sama je. Dia boleh pilih dua-dua dan dia boleh tolak dua-dua. Itu tahap orang yang dah bersih hatinya. Sebab apa? Dia melihat dah kejelekan dunia ini dan betapa fana dan sebentar sekejapnya dunia ni.